Mula-mula saya masuk Ampang Boys, sekolah awi yang ada lencana helang tu. Sekolah awi, sekolah gangster. First time saya pergi sekolah ada dawai dekat tembok. Kan, saya masuk sekolah tu 3 bulan je mak saya keluarkan saya. pasal Saya kena pau. Hitam putih, dunia tak selamanya kelabu. Bila Rosyam dan Nana hadap mentari baru. Hitam putih, jawapan dalam setiap soalan. Bersama-sama tembus batasan. Hai, jumpa lagi dalam Hitam Putih Kehidupan. Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana korang stay tune bersama dengan Hitam Putih yang dibawakan khas untuk anda oleh Usanita. Terima kasih banyak Usanita. Dan anda boleh menyaksikan kita di YouTube channel Usanita dan juga Suhan channel. Dia orang tak payah cakap dah pasal tu sebab kita dah season ke-5 dah. kita kena bagi tahu juga kan kita ada ni penonton yang baru. yang baru betul-betul. Season yang ini, season yang keempat kita dah lebih 45 juta. Kan? Jadi maknanya kita ada penonton-penonton baru. Maknanya bertambah setiap kali. Tambah. Jadi popular lah kau. Ya ke? Iyalah. Secerna. Ini kau memang betul memang kaya. Ikut. Kau ni anak orang kaya sebenarnya kan? Tak ada Tok. Ya, kau tengok cara kau pakai kasut kau warna ni, tudung warna tu. Mestilah tu kena matching colour. Takkanlah kasut warna biru, baju warna hijau. Ada 8. Tu tak payahlah. Ada lagi ni. Tak payahlah tu. Kau ni anak orang kaya ni. Datuk sebenarnya nak relate apa sebenarnya? Tak, kau ni anak orang kaya ni keturunan kaya kayangan ke kaya billionaire? Tak ada, biasa sahaja. Biasa sajalah. Biasa sahaja. Kaya jugalah. Tak ada. Aku kaya. Kaya. Aku kaya dengan hati yang lembut. Aku kaya kat situ je lah. Tapi hari ni kita nak cerita pasal tajuk kita apa? Kadang-kadang ada orang kata anak orang kaya ni dia macam ambil kesempatan daripada kesenangan bapak dia ataupun keluarga dia. Dan tajuk kita pada hari ni anak billionaire goyang kaki. Tapi saya tak setuju tajuk tu. Asal? Mana ada goyang kaki? Mana boleh goyang kaki? Yang kau nak jawab ni kau nak billionaire ke? Aku tanya kau tadi kau tak nak saya jawab. Saya ada lah yang saya bawakan hari ni. Tetamu kita hari ni nak saya kenalkan dia. Nama dia Ikhlas Kamarudin. Ikhlas Datuk Kamarudin. Tolong tarik kau punya mic tu kat mulut sikit. Jangan masuk dalam mulut cukup. Dekat sikit ya. Ini Ikhlas Kamarudin. Apa khabar Ikhlas? Alhamdulillah sihat Tok. Apa jawatan dia? Jawatan dia. Jawatan dia tak ada. Anak billionaire memang macam tu. Kan? Tapi tak payah tanyalah. Kalau dah nama anak billionaire mestilah CEO. Dia CEO Ikhlas.com. Ya. Betul. Dia punya pelajaran sampai mana? Kan? Pelajaran dia belajar daripada kenapa korang ni? Okey, perniagaan antarabangsa, kewangan dan ekonomi. Pendidikan dia International Business. International Business. The Lion Manchester Business School, University of Manchester, England. Tapi dia minat Liverpool. Dia minat Liverpool. Dia selalu macam tu lah kalau Man U ni. Dia memang akan minat Liverpool. Ikhlas Ikhlas, terima kasih Ikhlas. Untuk pengetahuan korang semua, Ikhlas ni kita nak panggil juga kat sini bukan nak tunjuk dia kaya ke tak kaya, tapi kita nak tahu di sebalik kehidupan anak seorang billionaire. Bapak dia ni sebenarnya Datuk Kamarudin Meranon. Datuk Kamarudin Meranon ni dia adalah salah seorang daripada tuan punya kepada AirAsia. Okey, Ikhlas, sedikit latar belakang awal. Ikhlas membesar kat mana, sekarang umur berapa? Your background lah, sikit cerita. So tadi saya clearkan pasal jawatan dulu lah. Saya ni pemegang amanah kepada satu syarikat bawah AirAsia. Usul nama dia adalah Ikhlas.com. Right. So syarikat ni satu syarikat gaya hidup mesra Islam lah. So kita mempromosikan gaya hidup Islam, bayar zakat, solat 5 waktu, nak pergi umrah, nak pergi travel tapi nak jaga makanan halal, semua ni lah. Jadi latar belakang saya, umur saya sekarang 33 tahun. Memang anak billionaire kalau cakap goyang kaki ya. Tak adalah, saya habit. Okey. Betul. Mungkin saya nervous duduk dengan dua orang yang ternama, Datuk Ana dengan Datuk Rosyam, dapat peluang macam ni. Alhamdulillah, bukan semua orang dapat. Jadi alhamdulillah lah. Mungkin nervous sikit. Tapi alhamdulillah. Umur berapa tadi? 33. Okey. Saya 33 tahun. Saya membesar di Kuala Lumpur. Dulu saya membesar dekat Ampang. Masa umur saya 15 tahun, saya pindah ke Damansara.
Apa lagi tadi soalan? Ya, macam mana berapa orang sibling apa semua? Adik-beradik. Berapa banyak adik-beradik? Saya ada 9 orang adik-beradik. 9 orang adik-beradik. Saya Dah lah kaya harta. Adik-beradik pun kaya juga. rezeki lah tu. Rezeki. Yang tu yang lebih penting sebenarnya, rezeki yang daripada sebelah belah tu. Tuhan akan susun. Kalau anak ramai tu garanti insya-Allah Tuhan susun lah, insya-Allah. 9 Usaha orang. kena ada. 9 orang. 9 orang Awak adik-beradik. yang ke? Saya nombor 2, lelaki tersulung. Oh, lelaki yang tersulung. pertama. Okey. Bakal pewaris. Bakal. Okey. Bakal pemegang amanah. Pemegang mana? Kita kena jaga 9 adik-beradik ni. Jadi tanggungjawab tu agak berbeza lah juga kan. Waris tu tetap waris, semua orang waris, tapi kita kena menjaga seluruh keluarga lah, insya-Allah. Lepas tu apa lagi soalan dia tadi? Tak ada. Tak Okey. ingat dah. Apa aku soal kau lagi? Apa ni? Okey. Yalah. Datuk Kamarudin Imran. Dia memang dah awal-awal dah jadi billionaire atau dia pun memang struggle yang apa yang kau saksikan dalam journey hidup kau? Bapa saya ni kisah dia agak menarik sebenarnya, Datuk Syam dengan Datuk Ana. Bapa saya ni orang biasa, bekerja membesar daripada Kampung Baru dan mempunyai, kalau saya tak silap, 7 adik-beradik juga. Dan datang daripada keluarga yang biasa. Arwah atuk saya pula adalah second generation orang Padang yang migrate ke Malaysia semasa tu. Jadi latar belakang dia memang dia membesar di Kampung Baru lah. Dia membesar di Kampung Baru dan seorang yang sangat bersungguh-sungguh nak berjaya. Dan dia membesar di Kampung Baru. Saya ingat dia masuk ke sekolah, dia masuk MRSM Kuantan. Selepas dia dekat MRSM Kuantan tu dia bekerja, dan selepas dia bekerja dia mengambil dia punya degree dan masters dekat Michigan di USA. US. Dan dia berkahwin dengan ibu saya dan selepas itu dia bekerja lah. Tapi untuk menjawab soalan Datuk dengan lebih lanjut lagi daripada segi latar belakang dia tu, memang pada permulaan tu dia tiada apa-apa. Maksudnya bukanlah bapa dia tak jaga dia. Tak adalah atuk saya tak kisah dekat anak-anak dia ke apa. Tapi dia membesar dengan impian lah. Impian saja. Jadi basically tak ada any handout given lah. Not with a silver spoon. Bak kata Mak Saleh lah. So mengambil masters, mengambil degree, menetap ilmu dan selepas itu bekerja dan macam-macam peluang lah datang kepada dia. So pada permulaannya dia bekerja dekat ada satu insurance company. Alright. Dia seorang actuary. So actuary ni adalah satu keahlian yang tak ada orang buat semasa tu. Lebih kepada risk assessment. Okay. Jadi masa dia di insurance company tu dia buat risk assessment lah untuk insurance company. Dan selepas tu dia masuk M-Bank. Dia jadi portfolio manager. Dan di situ kalau saya tak silap lah dia mungkin dia takut nanti dia dengar ni dia kena betulkan saya pula kan. Ni apa yang saya faham lah. Masa dia jadi portfolio manager tu adalah betul-betul dekat mana yang dia membuka pintu-pintu baru untuk dia. Membuka pintu-pintu peluang untuk dia. Jadi ada beberapa peluang yang dia dapat yang membuatkan dia mendapat dana yang okey lah maksudnya masa tu. So dia seorang asset manager, jadi dia banyak deal dengan klien-klien yang high net worth apa ni semua. Dan selepas itu baru dia buka satu syarikat, buka lah, dia take over satu syarikat, Inno Sabah Capital. Syarikat Inno Sabah Capital ni buat asset management, maksudnya mengurus saham untuk orang lain apa ni semualah, mengambil investment dari orang lain dan mengurus duit orang. So dekat situ kontak pun dah mula menjadi lebih banyak. Dan di situ juga semasa itu juga dia memasuk ke dalam entertainment. Pasal dia berkawan dengan Roslan Aziz. So satu kawan sekolah. Roslan Aziz juga daripada MRSM Kuantan. So Roslan Aziz bersama beliau ada buka satu production house, production label lah, record label called RAP, Roslan Aziz Production. Dan RAP ni Zainal Abidin, Sheila Majid, saya rasa ada beberapa orang pasti kenal lah masa tu lah. So, quite a well-known company. Quite well-known record label lah. So Sheila Majid was one of the top celebrity lah masa time tu lah, top artist lah. So dengan dekat situ juga cara dia kenal Tony. Pasal Tony was with Warner Music. Dia kalau tak silap dia GM atau managing director kot untuk Asia Pacific.
So dekat situ mereka berkenalan dan saya rasa Tony pun berjumpa dengan dia, discuss dengan dia pasal airline, dan di situ all of it his history. After that, alhamdulillah lah. Tapi it wasn't easy lah. It wasn't easy for him lah. Apa yang dia terpaksa melalui tu macam-macam lah rumpuhan-rumpuhan yang dia terpaksa melalui untuk dia nak sampai ke mana ni. Tapi peluang tu kita tak tahu. Peluang tu datang daripada Allah. Macam mana dia boleh kenal dengan Tony, macam mana idea tu datang, macam mana idea tu sampai, apa tu semua. Itu semua susunan Allah lah. Tapi orang kata anak billionaire ni goyang kaki. Anak billionaire goyang kaki. Ya, orang kaya. Apa lagi kan? Bapak dah kaya. Relax lah kan. Betul ke? Kalau dia nak goyang kaki tu mungkin boleh lah, tapi duit tu habis lah cepat. Dia apa tu nama dia, saya tak rasa benda tu betul lah daripada segi ni. Mungkin ada stereotype bahawa orang cakap bila anak orang kaya ni ataupun anak orang yang berduit, dia manja, dia senang, dia agak apa, tak perlu memikirkan pasal hal-hal ni apa ni semua. Tetapi that is a normal stereotype. Normally kalau biasanya anak-anak macam ni, pasti bapak dia ataupun ibu dia mau didikan yang betul untuk anak-anak dia pasal nak carry the legacy. Tapi ada juga yang bahawa anak-anak yang juga dididik dengan mak bapak dia dengan cara yang salah. Dia kena pamper, dia kena spoil. Okey, nak pergi ke sini je, beli barang je senang, nak buat benda ni je, semua benda boleh. Nak pergi holiday je boleh, apa ni semua. Tapi alhamdulillah, saya boleh katakan untuk saya punya pihak lah, saya tak tahu about everybody else, tapi saya rasa ada banyak lagi orang yang seperti kami juga. Didikan tu is number one. So alhamdulillah, saya sangat berterima kasih nombor satu pada ibu saya. Pasal ibu saya memang didik saya daripada segi hati. Bapa saya memang didik saya daripada segi akal. So benda tu kepada saya benda yang sangat penting when it comes to statement macam ni lah. Anak billionaire goyang kaki. Dia tak kisah anak billionaire ke anak, kadang-kadang anak yang orang yang middle class pun ada je. Banyak macam-macam. Saya pun dah jumpa beberapa. Tapi tak boleh salahkan diorang. Most of it is come from didikan lah. Memang akar dia adalah didikan kepada saya lah. So kalau ibu dan ayah mendidik anak tu dengan betul, tak spoilkan mereka, insya-Allah shouldn't be a problem. Being anak, orang kata anak billionaire ataupun anak orang yang senang, anak orang yang berada, you ada privilege. Betul. Maksudnya betul. Privilege you banyak. Betul. Bukan sahaja privilege you duit, tapi banyak lagi benda-benda lain. Betul. So how you rasa privilege tu kan? Setengah orang dia ride on the privilege, dia akan dengan kehidupan dia. So you macam mana? Absolutely. Saya rasa apa Datuk Nana tu cakap sangat tepat lah. Because kita tak boleh nafikan bahawa advantage tu ada, kelebihan tu ada. Maksudnya bapak kita alhamdulillah ada harta. Bapak kita ada income, ada connection. Maksudnya networking dia juga bagus, benda semua. So without a doubt benda tu memang tak boleh dinafikan. Ada advantage, kelebihan-kelebihan di situ. Tak semestinya seorang anak itu tak boleh menggunakan kelebihan tu. Saya minta ke bapak saya jadi kaya? Of course lah, saya doa lah untuk dia. Tapi Tuhan dah susun seperti itu. So biasanya macam dekat sekolah dulu, bapak saya dia tak adalah kaya terus. Dia ada went through a lot of hardship. And time yang betul-betul masa Asia ni berkembang adalah tahun dalam selepas 9/11 September 2001 kan. Selepas tu dalam 3-4 tahun lepas tu barulah Asia ni berkembang dengan pesat. So masa tu masa saya kat sekolah, so ada je budak-budak Egypt cakap kau boleh lah, kau anak orang kaya. Saya sampai tahap sampai saya malas nak dengar benda tu. Saya cakap lagi, itulah bapak kau bodoh tak belajar kat sekolah. Pasal tu lah. Sampai bengang kan. Tapi itu adalah cakapan-cakapan orang yang budak-budak lah, yang tak matang kan. Sampai kadang-kadang saya pun segan sebenarnya. Ada orang tanya saya kau anak orang kaya? Cakap tak ada, bapak aku jual stokin. Saya pernah je cakap benda tu dulu. Masa saya kecil juga ada masa saya dekat sekolah dulu ada driver datang ambil. Tapi saya minta driver saya ambil saya dekat jauh. LRT. Jadi saya naik LRT dengan budak-budak ni dulu. Saya nak bergaul tetapi dihentaklah dengan ejekan ni apa ni semua.
Tapi dia tak membuatkan saya rasa macam benda tu satu benda yang jahat. Benda tu membentuk saya. Membentuk saya, menjadikan saya lebih lebih memahami society. Maksudnya unsur-unsur ni. Jadi yang macam Datuk Nana cakap tadi pasal kelebihan tu, it's not wrong to take advantage of certain advantages. Kalau seorang itu bukan anak billionaire juga, dia ada peluang dan dia juga ada advantage, sama juga sesiapa boleh mengambil peluang daripada kelebihan-kelebihan tu. Dan kadang-kadang kalau kita rapat dengan orang yang ada kelebihan tu juga, kita pun take advantage juga daripada benda tu. So dia ada dugaan juga benda ni, because connection. Because orang akan, saya daripada umur saya 13 tahun, hampir setiap minggu saya dapat proposal. Daripada saya umur 13 tahun. Pasal orang anggap, yelah kita ni mungkin ada pintu rezeki untuk mereka. Daripada orang nak jual kuih dalam kapal terbang, orang nak jual perabot, orang nak buka bisnes A, B, C, macam-macam. Daripada umur saya 13 tahun saya dapat proposal. Tapi mungkin itu susunan Tuhan. Saya dapat belajarlah bisnes awal. Saya dapatlah berhubung dengan orang awal. Tetapi Alhamdulillah, didikan bapak saya, macam saya cakap tadi, bila saya bawa kat bapak saya satu benda ke apa semua, saya memang kena tendang lah. Umur saya 13 tahun, dia macam, yelah, budak mentah datang bawa proposal. Memang dia tengok, dia gelak je lah. Kau tak faham apa-apa pun. Tapi saya dapat belajar kat situ. Dan bapak saya seorang yang sangat keras. Dia agak... Seorang yang sangat keras maksudnya? Keras, dia agak harsh lah tu. Dia blunt. Dia straightforward. Dia tak adalah macam dia pukul saya ke apa. Cara dia very firm. Cara dia betul. Dia very firm, dia very stringent. Kalau dia nak bagi saya fahamkan sesuatu tu, dia akan highlight beberapa kali. Kau manja lah dengan bapak kau? Tak adalah manja. Saya ada keselesaan dengan bapak saya tu datang lambat sikit. Lebih kepada semasa saya mula berbisnes dengan dia. Tetapi ada hubungan. Tapi bapak saya tak sibuk selalu. Kan? Sibuk. Bapak saya tak selalu rumah. Ada satu kali tu, saya cakap kat adik saya, saya cakap bapak saya ni memang kalau dia fokus, dia sangat fokus. So ada sekali tu dia baca surat khabar. Saya dengan adik saya ni kena ada benda kita kena tarik lah. Maksudnya TV kita kena tarik. So masa time tu dia baca surat khabar. So adik saya cakap ada nak tengok TV. Saya cakap tak apa, kita bawa TV tu masuk bilik kita. Cakap ayah kat depan tu, kat ruang tamu tengah baca surat khabar. Takkanlah TV tu dia nanti dia nampak kita bawa TV masuk bilik. Saya cakap kau buat relax. Kita angkat je TV tu, guarantee dia tak perasan. So saya dia angkat TV tu, memang dia tak perasan. Oh, dia fokus. Dia fokus 100%. Tak tahulah dia tengah baca segmen bisnes ke apa ke, ada benda lah tu kan, tengah hari tu tengah jadi ke apa. Dia terlampau fokus. So dia fokus, saya angkat TV tu tak ada masalah. Layan lah TV. Tapi sekejap lah, sejam lah dapat kan. Naik atas nampak ada TV, kena sound balik. Biasa lah tu. Tapi dapatlah rasa sikit sejam pun kan. Saya dapat tunaikan lah hajat adik saya. Okey, engkau kita cakap pasal kita dah tahu dah engkau nak bilion anak orang kaya kan. Tapi engkau pernah tengok tak bapak kau susah? Beberapa kali lah tu. Boleh kongsi tak tengok? Boleh. Saya pun tak nak go terlampau detail, tetapi kan tadi saya sampaikan yang bahawa bapak saya ni dia dulu buat asset management. So saya rasa semua orang tahu kot 1997 Malaysia melalui financial crisis. 1997 98 lah. So financial crisis yang sangat berat untuk Malaysia. Ada some Thai baht punya speculation masa time tu, dan dia membuatkan money market dekat Malaysia ni big menjunam lah. So semasa tu memang dia dalam asset management. Jadi boleh bayangkan lah betapa sesaknya kondisi dia lah masa tu lah. Jadi masa tu, kalau saya tak silap, kalau saya ingat betul-betul balik, masa tu saya sekitar umur dalam 8 tahun, 7 tahun macam tu. Kami duduk di Ampang. So masa kita duduk dekat Ampang tu, dia baru balik rumah, dia bawa apa ni semua. Jadi sangat sesak. So masa tu kalau saya tak silap, saya tak pergi sekolah dalam 3 bulan. Pasal masa tu dia memang tengah sesak lah. Masa tu dia memang tengah sesak. Saya tak pergi sekolah. Pasal saya sekolah private. Jadi tak boleh bayar yuran? Mungkin tak boleh bayar yuran lah. Lepas tu saya tak tahu. Dia tak pernah cerita kat saya dengan full detail benda ni. Tapi masa tu juga,
lepas saya dah berhubung-hubung dia masa saya dah tua sikit ni, dia cakap lah masa tu dia terlampau parah yang sampai dia tidur dia tengok kipas pun dia berpeluh. Sampai ke tahap macam tu. Because yelah duit you maybe dalam saham, duit you dekat dalam bond, duit you dalam apa ni semua. Banyak hilang. Banyak tu. Berapa banyak? Banyak. Berapa banyak? Saya tak silap saya ratus-ratus lah. Ratus juta. Saya rasa lah, saya tak silap saya. Dalam sekelip mata? Tak adalah dalam sekelip mata, dalam keadaan menjunam lah. Kan kalau crash tu kan dia menjunam sikit, tak sempat nak keluar tu. So dia macam fire sale. Fire sale tu kan macam lelong kan. Barang-barang tu semua macam dekat lelong. So harga jatuh. Aku macam tu lah dulu. Duit aku 1 bilion hilang. Tu, tidak aku kaya. Tidak aku setara dengan bapak dia. Kau gelap macam menghina aku ni. Tak, saya gelap pasal alhamdulillah kita dapat kongsi satu persamaan. Kau macam menghina aku tau. Kau gelap. Datuk sangka buruk dengan saya. Datuk sangka buruk dengan saya. Tapi susah macam tapi kalau macam tu orang yang ada aset yang besar ataupun harta yang banyak, tiba-tiba dia pelepuk jatuh macam tu sampai 3 bulan tak pergi sekolah lagi, apa lagi berlaku dalam kehidupan kau? Ada macam-macam lah tu. Memang macam-macam. Selain daripada itu, satu benda yang saya boleh kongsi lah. Ini adalah iktibar lah kepada semua. Apa yang berlaku pada saya tu tak penting. Kalau tanya saya lah. Tapi iktibar kepada bapak saya tu saya rasa lagi penting. So iktibar dia adalah apa duit yang dia ada, yang tinggal semasa tu, dia menggunakan untuk pergi ke umrah. Jadi masa tu mak ibu saya balance duit tu je? Guna balance duit tu untuk pergi ke umrah. Dan semasa itu satu benda berlaku di umrah yang bapa saya pergi. Pasal mungkin semasa itu dia tak berapa memahami agama dengan sepenuhnya, ataupun dia tak berapa memahami manhaj. Mendalami manhaj dengan betul. Manhaj ni maksudnya kita punya arus. Bila kita belajar kita kena ada guru. Jadi permintaan bapa saya semasa tu di depan Kaabah adalah tolong ya Allah, bantulah dia untuk mengenali guru yang betul-betul membawa ke jalan yang betul. Dengan izin Allah dapat berjumpa dengan seorang guru atau murabi untuk beliau yang membantu. Jadi semasa tu dia ke Mekah tu dapat berjumpa dengan seorang ulama dia bernama almarhum, kita orang panggil Abuya lah juga, bukan Abuya Skibidi Sekarang benda tu trend Abuya Skibidi ni, pasal semua panggil Abuya ni sebenarnya perkataan Arab untuk bapa. Untuk bapa, tapi kita panggil dia macam bapa jugalah. Almarhum Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi beliau seorang ulama yang sangat besar, mengajar di Masjidil Haram. Arwah bapaknya juga Said almarhum Said Muhammad Said Alawi juga mengajar di Masjidil Haram. Arwah atuknya juga mengajar di Masjidil Haram. Jadi dan dia pun seorang mufti kan, mufti Mekah. Dia bukan mufti, tetapi dia adalah keturunan Rasulullah SAW yang ke-35. So ada darah lah dengan Rasulullah SAW. Dan dia adalah seorang muhadif. Muhadif ni maksudnya dia mengkaji hadis dan mendalami ke dalam hadis apa ni semua. Dia ada lebih daripada 300 kitab. Jadi semasa bapak saya berjumpa dengan dia, bapak saya dengan serta-mertanya cuba memahami apa yang berlaku ni. Dan bila dah mula mengenali, bapak saya balik ke Malaysia, masuk kedai buku, ke kedai kitab. Dia buka satu kitab tu, nama almarhum keluar. Jadi dia rasa macam orang ni orang yang dikenali lah, ada tanda-tanda dia. So dekat situ kita mula rapat. Dan apabila kita mula rapat dengan almarhum, bapak saya pula tak berapa tahu cara-cara berkhidmat dengan ulama. Jadi ada satu kali tu almarhum dia memberitahu bapak saya, mungkin lepas setahun dah kenal, dia mau ke Malaysia untuk dakwah. Jadi dia mau ke Malaysia untuk dakwah. Bapak saya nak susun hotel lah, nak bagi dia duduk hotel apa ni semua kan. Jadi masa tu nak duduk hotel apa semua, ada satu sahabat bapak saya, dia seorang Habib juga, maksudnya dia keturunan Said. Dia cakap yang kalau kau Din, aku bagi dia duduk bilik aku je terus. Dan bapak saya memang bagi duduk bilik dia. Bagi duduk bilik dia, tidur bilik dia. Saya, kakak saya, bapak saya apa semua, kita orang semua satu bilik. Masa tu saya dengan kakak saya, dengan adik saya, dengan mak bapak saya, 3 adik-beradik je.
So kita 3 adik-beradik dengan mak bapak saya satu bilik, dan bilik tu kita bagi kepada almarhum, dan bilik lagi satu tu kita bagi kepada dia punya pembantu dia. So dekat dalam rumah tu kita orang tiga bilik tu je lah bersama-sama. Dan kita mulalah daripada situ, jadi sejarah lah. Perkhidmatan dia berlaku setiap tahun apabila beliau datang ke Malaysia. Dan keluarga saya adalah satu keluarga yang percaya sangat dekat barakah. Jadi ada setengah orang mungkin dia pendapat dia berbeza-beza, tapi kepada saya sangat percaya kepada barakah. Jadi barakah itu datang daripada mungkin kita punya jihad lah dekat situ. Pasti rezeki itu datang daripada Allah, tetapi kita membuat benda-benda untuk jalan Allah yang mungkin membantu banyak untuk dia berkembang lah kat situ. And the rest is history lah. Daripada situ boleh nampak lah. So itulah saya nak kongsikan lah iktibar pengajaran-pengajaran. Dan daripada situ juga diarahkan juga saudara Ikhlas untuk buat iklan.com. Iklan.com kehidupan gaya hidup Muslim Malaysia kan, betul. Untuk didigitalizekan kan. Jadi maknanya dia punya impian bapa tadi tu daripada sana tu dah ke arah ke sini, daripada kapal terbang yang komersial ke arah ke pergi berumrah. So rasa-rasanya macam tadi cakap kita goyang kaki. It's not goyang kaki kan? Tak goyang kaki tu. Saya saya terpaksa belajar dengan cara yang keras lah. Maksud saya didikan tu penting, macam saya cakap tadi kan Datuk kan. Didikan tu penting. Jadi daripada kecil saya dah dieksposkan kepada benda ni. Perkhidmatan kepada seorang ulama, kerja keras. Setiap kali saya, kalau bapa saya hantar saya ke sekolah, pernah lah dia hantar saya, bukanlah selalu tapi jarang, tapi ada sekali dua kali tu saya ingat masa saya kecil tu dia ada hantar saya ke sekolah. Masa kalau kita pergi sekolah pagi-pagi pukul 6 pagi tu mesti dia cakap, tengok ni jam kan, kereta jam, orang keluar cari rezeki. Cakap cuba bayangkan macam mana orang-orang ni cari rezeki kan. Kita kena bersyukur. So there is always ada je the kata-kata hikmah yang datang daripada mulut beliau yang mendidik saya. Dan sedikit perkongsian juga daripada saya kecil tu, dia tak pernah apa lah nak cakap dalam bahasa Melayu, saya pun tak tahu perkataan dia. Pamper lah. Pamper. Nanti ingat kan pampers. Pamper. Tak pernah dimanjakan lah. Tak pernah dimanjakan. Jadi memang dia provide. Apa yang bapak saya selalu cakap, aku boleh bagi kau duit, aku boleh bagi kau ni, aku boleh bagi kau macam-macam. Tapi satu benda yang aku bagi yang orang lain tak boleh ambil is ilmu. So itulah kepada saya permata yang paling berharga lah yang dia pernah sampaikan kepada saya. Dan daripada saya pergi balik kepada perkataan didikan tu lah. Maksudnya didikan daripada kecil tu, exposure of saya punya own journey lah, daripada segi macam mana dia tak memanjakan saya tu. Lepas saya habis belajar, saya nak bekerja. Dan hubungan saya dengan bapak saya ni, dia membuatkan saya rasa macam saya tak nak bergantung pada dia. Pasal orang banyak ejek saya pasal kau anak orang kaya, kau anak kaya, kau anak kaya, kau tak habis-habis benda sama je. Kau anak kaya, kau senang lah. Tak adalah tumbuk. Kita berdebat dengan cara yang intellectual lah. Macam Sebab tak ada orang panggil aku anak kaya. Ya, jadi Datuk cakap ada sebilion. Tapi dia adalah kes-kes dia, tapi kita buat apa, kita nak kongsi aib kita kan, betul tak Datuk? Jadi sedikit sebanyak yang apa yang dia tak manjakan saya, dan perasaan saya semasa saya membesar tu adalah saya tak nak bergantung sangat pada dia. Jadi saya apply untuk kerja dengan Boosted. Saya dapat kerja dengan Boosted. Lepas tu saya, kalau tidak saya kena pindah Lumut sekejap masa tu sebab saya habis sekolah. Lepas tu saya apply Astro juga. Saya dapat juga Astro internship. Masa tu Astro bagi internship RM1,000. First time saya tengok internship dia bagi RM1,000. So saya cakap bapak saya cerita kat dia, saya cakap dia saya teringin lah nak pergi kerja kat sini apa ni semua kan. Ambil pengalaman. Ambil pengalaman tak nak kerja dengan beliau lah. So, masa tu Asia apa ni semua kan. Saya tak tahu, dia cakap kat saya, buat apa kau nak pergi buat ni. Cakap kau masuk Asia je lah. Pergi kerja kat Asia. So saya pun cakap okey lah. Arahan bapak kan, takkan kita nak derhaka.
Arahan bapa. So kita Anak soleh. Alhamdulillah. InsyaAllah kalau benda tu cahaya kat muka kau ni. sikit-sikit je tu. Tak, dia belum penuh quorum lagi. Saya harapkan doa Datuk lah. Hebat Jadi, juga doa aku ni Doa aku juga kau minta juga. Orang baru balik umrah. Jadi Kau kerja kat Asia. sambung balik cerita tu, saya kerja kat Asia. Masa tu saya masuk office first time. Mereka bagi saya satu program internship tu. Program tu saya masuk 3 department. So department yang pertama adalah culture. Department kedua adalah GS, ground service. Department ketiga adalah finance lah. Jadi semasa tu saya baru habis sekolah, saya tak ada lesen kereta, tak ada apa semua. Tak ada siapa nak hantar saya pergi airport. Saya duduk Damansara. Mana saya nak pergi airport ni? So bapak saya cakap, kau pandai-pandai fikir. So saya naik bas. Bapak kau kedekut bagilah kereta satu. Ya, masa tak ada lesen. Mana ada lesen Driver lagi? ada. Driver ada, tapi driver mungkin kena bawa adik-adik pergi sekolah apa semua. Kita tak nak menyusahkan orang kan. Baik sangat pula kau. Dah itu didikannya. Habis kau pergi sendiri. Saya pergi sendiri. Saya naik bas. Mana ada bas pergi KLIA? Ada bas daripada KL Central ada. Ada Kalau you pakai Asia punya tag tu dapat half price. Tapi maknanya kau masuk sana pun sebab bapak engkau lah. Bukan sebab kau bagus nak terima sana. Orang lain tak dapat Saya pun. kepada saya, masa bapak saya suruh masuk Asia tu, itu satu peluang yang baik juga. Pasal Asia bukan company-company bodoh-bodoh. Kita Yalah, boleh sebab belajar macam-macam. Bapak engkau dapat masuk. Tidak kau tak dapat masuk kot. Tak, mungkin saya tak dapat lah masuk. Tapi saya boleh dapat masuk Astro, takkan saya tak boleh masuk Asia? Betul juga kan. Kira bagus agak saya punya markah. Boleh tahan lah. Saya juga pelajar lompat sebenarnya. Lompat kelas. Boleh lah tu. Adalah ilmu sikit. Ilmu akademik tu. Kau ni kau belajar kat Manchester tapi kau banyak bercakap pasal akhlak apa semua. Kau tak ada belajar tempat lain selepas Manchester? Semasa lepas saya kerja tu, saya pergi ke UK untuk belajar. Pasal masa tu kakak saya dekat sana. So sama juga arahan bapak saya juga untuk ke sana. Saya sebenarnya kalau tidak masuk UiTM Dungun. Saya dapat UiTM Dungun dan saya dah cakap bapak saya dah, saya nak masuk UiTM Dungun pasal saya nak bergaul. Saya nak bergaul dengan dengan society lah. Saya nak memahami. Kau asyik campur orang kaya, circle kau orang kaya, anak orang kaya. Saya tak pernah campur orang kaya. Masa kat sekolah pun saya tak bercampur dengan dan kau international school memang orang kaya apa benda nak tipu aku ni kelas. Masa sekolah rendah. Yelah. Sekolah rendah. Campur orang kaya lah, anak orang kaya lah tu. Tak adalah kaya, semua kaya. Lepas saya international school sekolah rendah, saya masuk sekolah kebangsaan. Mula-mula saya masuk Ampang Boys. Sekolah Awi yang ada lencana helang tu. Sekolah Awi. Sekolah gangster. First time saya pergi sekolah ada dawai dekat tembok. Kan? Saya masuk sekolah tu 3 bulan je mak saya keluarkan saya. Pasal saya kena pau. Orang kaya ni. Saya kena pau. Habis apa kau tak menjut balik? Saya tingkatan 1 tu 13 tahun tengah gigi lagi. Lepas tu sekolah mana? Tak kuat lah, tenaga tak kuat. Tenaga tak kuat. Masa tu belum makan garam lagi lah. Masa tu saya sekolah Ampang Boys tu 3 bulan. Lepas tu saya dapat masuk sekolah Sri Bintang Utara. Sri Bintang Utara ni dulu BBGS. Oh ya. Tapi saya Bukit Bintang Girls School dulu tukar ke Sri Bintang Utara dengan Sri Bintang Selatan dekat Ceras. Saya kira batch yang kedua campur dengan lelaki. Tapi masuk-masuk tu alhamdulillah tu. Memang best lah. Kita rasa macam masuk syurga lah. Kenapa? Senior semua perempuan. Sebab sebelum tu dia Ampang Sebelum tu Boys sekolah School. perempuan. Sebab dulu Bukit Bintang Girls School. Banyak kakak angkat lah. Tak perlu cerita lah benda-benda tu. Dia baru tadi cerita akhlak semua. Aib tak bagus cerita. Apa masalah dengan kakak angkat? Kau buat benda tak baik dengan kakak angkat kau ke? Tak adalah tak buat benda baik. Tapi fitnah. Dah fitnah pula kakak, bukan orang kenal pun kakak angkat kau. Cakap je lah, adalah kakak angkat kan nak bagi makan apa semua. Adalah aku rasa ada benda tak baik kau buat kakak angkat kau ni kat sekolah ni. Cubit-cubit pipi tu adalah. Dia cubit pipi kau cubit pipi dia. Lah. Tak, saya tak cubit pipi, saya nak cubit pipi. Asal budak asal lah dia nak cubit pipi kau, comel sangat kau dulu. Mana nak tahu. Comel sangat kan kau dulu. Saya mana nak tahu saya comel ke tak. Dia nampak saya comel, dia cubit lah.
Saya tak tahulah apa perasaan dia, saya tak tahu tu. Saya tak boleh nak baca otak dia. Jarang berlaku orang macam kalau comel. Orang kalau ambil pipi ni comel tau tak? Comel lah kot. Agak-agaknya Maknanya comel kau lah. kategori comel lah, bukan handsome comel lah. Tak tahu. Mungkin dia rasa dua-dua. Aku pula rasa kotak kat sini. Dia cerita ni, dia nak cerita tentang kecomelan. Yelah, kadang-kadang orang ingat anak bila ni macam datang, okay, you talk business with me, sebenarnya sama je. Sama je, dia bergurau pun sama. Sempoi. Kita sempoi. Saya rasa Kita dia kan sempoi. orang kaya yang sempoi lah, dengar kan, sempoi kan. Kita bergaul. Apa ni, ada belajar agama sikit-sikit kat sekolah agama? Jadi sambungan balik lah daripada cerita sekolah tadi tu lah. Lepas saya patut masuk UiTM Dungun, bapak saya hantar saya ke UK. Untuk buat A-levels. So saya buat A-levels kat sana. Lepas saya buat A-levels tu, yelah, saya masa kat UK tu saya keseorangan. Kakak saya ada, tapi lepas tahun kakak saya dah balik lah. Kesorangan? Saya duduk rumah You're seorang talking lah. about UK tau. Macam mana boleh kesorangan? Kau anak orang kaya, duit banyak. Maksud saya keseorangan tu saya Kakak seorang dah je lah, tak ada lah. family lah dekat sana. Kakak dah balik. Awek ada lah. Tak perlu cerita aib-aib semua ni, betul. Sebab kat UK dia cubit pipi tu. Cubit pipi tu. Dekat KL, cubit pipi. Kat UK aku rasa dia lebih up lagi. Takut topik lari ni. Okay, Masa saya kat UK tu, of course lah, saya expose lah. Boleh katakan expose. Yelah, budaya yang sangat berbeza kan. Budaya berbeza dengan dia Bebas punya kat sana. bebas, sangat Culture bebas. shock lah, culture shock juga. Parents culture tak shock. ada. Betul, parents tak ada. Dulu Biar sikit lah. kalau dekat KL ni kita apa-apa memang bapak selalu tak ada dengan kita. Betul. Tapi every time tu kita rasa ditanya kat mana. Yes, You yes, dah yes. buat ni. Kita sentiasa diawasi. Masa kita tu selalu dia dipantau lah walaupun dia tak ada. Dan Sentiasa. dia sentiasa isi masa kita tu supaya kita tak ada masa. Betul tu. Betul. Kan? Saya memang dulu sampai saya umur 16 tu, banyak budak umur saya dah ada handphone masa time tu. Saya memang saya saja tak ada handphone. So mak saya call saya ke apa, semua kena call lalu kawan saya. So saya memang menghilang. Kita tak nak diawasi kan. Nakal lah ni. Tak adalah nakal. Kita kadang-kadang kita nak privacy. Oh, cik. Daripada umur 16 tahun tau nak privacy. Tak nak cerita aib. Apa lagi? Saya tahulah sebab saya di Edinburgh dulu. Saya di Edinburgh. Edinburgh. Edinburgh lain macam. Saya- James Bond lah ni. Saya ambil seksologi. Seksologi. Seksologi Tinggi. Seksologi. Habis podcast boleh cerita sikit lagi lah kot dalam Sorry kacau. Okay, tak Tak apa. Lepas tu you dah sampai kat UK, you dah bebas sikit. Kita Bebas rasa tak ada orang nak ni kita. Kita Betul, ada betul. our own free time. Yes, Lepas yes. tu Masa tu saya duduk rumah seorang. And then also at the same time, college yang saya pergi tu, dia college yang tak ada orang Melayu. Tak ada orang Malaysia langsung. So saya bergaul dengan macam-macam jenis bangsa. yes. Kazakhstan, Russian, orang Arab, orang Mak Saleh, UK, orang British, orang China, orang macam-macam lah. Jadi mereka pula yang datang ni juga bersendirian juga. Maksudnya diorang pun tak ada kawan. So diorang, kalau orang tu dekat dengan diorang jadi rapat. Jadi rumah saya tu dia jadi macam United Nation. Ada macam-macam jenis bangsa. Orang Afrika ada, orang Greek ada, orang China ada, orang Arab ada, semua saya campur. So itu satu permulaan yang berbeza untuk saya lah. Walhal dekat sekolah saya agak berbeza. Dekat sini pula saya agak berbeza lah. Dah terbuka lah, lebih open. Betul, lebih open, lebih expose dan betul-betul international lah dekat situ. Dan dekat situlah saya melatih saya punya bahasa Inggeris. Saya sangat bersyukur apa benda-benda yang saya lalu ni. Mungkin ada naik dan turun, tetapi benda tu membantu memupuk saya punya skill dan saya punya pendirian dan saya punya hala tuju lah. Dan semasa saya kat UK tu,
ada beberapa benda yang berlaku kepada saya yang membuatkan saya menyoal tentang hala tuju hidup saya. Masa tu saya 18-19. So 18-19 ni untuk seorang lelaki adalah satu masa yang sangat penting sebenarnya. Dan Sayyidina Ali, Imam Salihuddin Al-Ayyubi semua berkata masa umur 18-19 ni untuk seorang lelaki dia memang akan senang go into depression. Dia akan tertanya-tanya apa sebenarnya dia punya contribution kepada society, kepada community. Dia nak tahu apa sebenarnya dia punya purpose, hala tuju dia tu apa. So saya lost. Masa tu saya lost. Saya agak terpinga-pinga lah. Apa sebenarnya aku punya direction ni, aku nak jadi apa ni sebenarnya. Yelah masa tu kita keseorangan pula tu. Keluarga kita tak ada. Vision ada tak? Vision ada. Saya selalu fikir dulu saya nak jadi banker. Saya nak ikut jejak langkah bapak saya lah. Ngurus duit apa ni semua. Tapi ternyata lah itu bukan hala tuju saya. Jadi masa tu first time saya telefon bapak saya. Saya tak pernah share dengan dia benda-benda macam ni. Saya telefon bapak saya. Saya cakap, ayah kat mana? Cakap dekat rumah apa ni semua dia free. Cakap free ke nak bercakap? Cakap free. Cakap ikhlas macam lost lah. Cakap macam tu je. Lost. Cakap lost? Cakap lost benda? Cakap lost lah. Macam rasa macam tak tahu hala tuju. Lepas tu dia cakap pergi semayang lah. Dia cakap macam tu je lah kan. Pergi semayang apa semua. Tapi dia memberitahu, bapa saya memberitahukan benda tu kepada ibu saya. Lepas tu ibu saya masa saya balik daripada UK untuk cuti tu, ibu saya suruh saya pergi umrah. So masa tu saya pergi umrah. So saya pergi umrah dengan saya bukan pergi umrah dengan travel agent. Masa tu saya pergi dengan abang ipar saya. So masa saya pergi dengan abang ipar saya ni Datuk, dia tak suka bercakap. Dia pendiam. Jadi saya rasa macam saya pergi seorang. Dia tak bercakap langsung. So tanya nak makan apa? Apa-apa boleh. Sini okey. Okey. Nak pergi semayang, jom. Macam tu je lah. Dia sepatah. Dia memang seorang yang pendiam. Dia sangat baik orangnya. Jadi saya macam umrah tu macam saya dalam keseorangan juga. Dan saya mendapat feel yang berbeza masa saya pergi umrah tu. Dan saya juga berjumpa dengan anak murid guru bapa saya. So masa itulah yang guru saya ni memberitahu saya, dia cakap saya kena buat 3 benda. Salah satunya adalah pergi belajar agama lah. Jadi lepas saya balik dari UK tu, saya masuklah pondok sekejap. Saya masuk pondok dekat apa? Serius engkau masuk pondok? Serius. Pondok mana? Saya masuk dekat Indonesia. Pondok banyak pondok di pantai pun ada. Dia masuk. Ni bukan pondok lain-lain tu. Ni pondok yang betul-betul madrasah. Madrasah pondok dekat Indonesia. Kat Sukabumi. Oh, Sukabumi. Serius dia lah? dalam 4 jam lah daripada Jakarta. Dulu 4 jam lah, sekarang dah sejam lah, dah ada highway. Dulu jauh, nak masuk kampung apa semua. Engkau anak billionaire nak duduk pondok serba kekurangan tu, ya ke engkau ni? Hidayah tu, nak buat macam mana? Hidayah pula dia keluar. Datuk jangan tanya Datuk. Daripada tadi soalan dia kita tanya. Tuhan yang susun tu. Saya tak boleh buat apa. Saya follow je. Serahkan. Saya pergi. Saya tak tahu semasa tu, masa saya pergi umrah tu, hati saya macam terlampau terbuka. Saya guru saya tu cakap saya kena buat 3 benda. Salah satu dia belajar agama. Saya cakap yes je. Saya tak tanya, berdebat, tak peta langsung. Saya cakap yes je. Yes Syekh, saya cakap kat dia. Salah satunya kahwin jugalah. Kahwin dengan lagi satu ada beribadah di masjid. Itikaf diorang panggil itikaf. Itikaf ni sunnah Rasulullah lah. Untuk beriktikaf di masjid selama 10 hari akhir Ramadan kan. So dia suruh buat semua, saya cakap yes je. Tapi benda tu semua tak penting. Yang penting ni yang pasal pergi madrasah ni. Jadi dekat madrasah ni ada seorang anak murid guru bapa saya juga. Almarhum juga dia. Almarhum juga beliau. Dia meninggal masa COVID. Habib Naufal Al-Kaf. Dia punya pondok ni namanya Darul Habib. Darul Habib ni ada di Sukabumi. Dekat situ ada dalam 3,000 pelajar lah. So saya duduk di sana sekitar dalam, saya tak adalah duduk lama. Tak adalah sampai 2 tahun ke 3 tahun ke apa. Saya duduk 8 bulan je. So diorang kata orang Indonesia diorang panggil kursus kilat. Kursus kilat. Jadi saya duduk situ untuk 8 bulan dan saya mempelajari agama Islam dengan lebih mendalam lah. Akhlak, fiqh, sirah,
hadis, So 8 bulan tu you spend time. Spend time betul-betul kat Betul-betul dalam. dekat Memang saya dalam. tak keluar lah. Saya tak Memang keluar. you duduk kat Memang saya pondok? duduk dalam. Saya duduk dalam. Dia perasaannya macam yang sami-sami punya style tu. Memang kita ada regimented punya schedule. Okay, pukul 3 bangun, tahajud, hajat apa semua, pukul 6 tunggu solat subuh, ada ratib dia, ada wirid dia, ada bacaan-bacaannya. Lepas tu pagi bersihkan sekolah, apa semua, mandi, kelas sampai ke Zuhur baru tidur. Lepas tu lepas Zuhur tu tidur sekejap, bangun untuk asar. Lepas tu ada roha. Lepas roha tu masuk balik ada kelas. Tapi saya punya program sedikit berbeza daripada anak-anak murid yang lain kerana saya kursus kilat. So saya kelas sampai pukul 12 malam. Lepas isyak saya ada kelas lagi. Lepas subuh saya ada kelas lagi. So kelas saya banyak masa tu. Dan dapatlah alhamdulillah dapat peluang untuk mempelajari bahasa Arab juga. Jadi alhamdulillah lah perkara-perkara tu membentukkan saya, untuk saya. Tapi ini semua didikan mak bapak saya. Macam saya cakap, dia tak salah untuk seorang tu menjadi anak yang orang yang berada. Yang penting dia adalah didikan mak bapak. Dia mesti balik kepada agama. Balik kepada agama, balik dan kepada kaya agama. macam mana pun kau apa semua, dia sebenarnya mesti berbalik pada agama. Yalah, tak kisah, tapi even dia depends on the parents punya adoption lah. Parents. Whatever it is, walaupun you ni macam mana, it's from the parents. Betul. Kalau parents tu memang dia kaya, tapi kalau dia tak adapt anak dia towards Maksudnya betul lah kakak patah orang tua kata melentur Melentur buluh buluh biar daripada dia. rebung dia tu Ya. kan. Kau kena tak rebung. Anak orang kaya bukan kena rebung. Dia tak kena rebung, tapi ada je apa Rebung daun- kenal tak? Aku tanya rebung. kenal rebung, daun pisang semua ada tu. Jangan batam betik. Tapi aku tengok gambar kau masa dulu sebelum kau masa kau kat Manchester, aku tengok gambar kau tu kan. Manchester ada kelam sikit, macam gelap sikit muka kau. Tapi bila kau Ada gelap sikit, lepas balik pada Sukabumi tu kan, aku tengok nampak muka kau ada cahaya. Nampak cerah sikit Sampai lah. sekarang. Mungkin ada hikmah-hikmah dia lah dekat situ. Tempat tu tak baik tu. Tempat UK ni tak baik. Tak baik Tak baik. Habis kau pergi buat apa? Kita datang untuk ambil ilmu je. Kita tengok, kita fahamkan, kita cabut lah. Kan? Lepas tu balik. Nah, balik tadi kau cakap tadi Pergi- masuk agama. Pergi 8 Masuk bulan pondok. pondok. Lepas tu kahwin. Saya Habis kahwin. kau kahwin lah? Saya kahwin. Lepas saya keluar dari pondok tu, saya kahwin. Serius ah? Umur kau berapa? Masa saya kahwin umur saya 21. Gatal Satu, kau ni. maknanya kau yang awal lah juga. Kahwin awal. Saya dah kahwin dah 12 tahun. 12 tahun. 12 Berapa tahun dah anak kahwin. awak sekarang? Sekarang 2 2. anak. Umur kau 21 dah kahwin? Dah kahwin 21. Asal kau kahwin? Arahan daripada guru. Awak kahwin tu awak memang mencari ke ataupun jodoh tu ditetapkan oleh keluarga ke? Dia masa saya pergi umrah tu, saya rasa guru saya lebih mengenali saya lah. Jadi arahan guru saya tu dia cakap sebenarnya kau ni nak berubah. Tu apa yang dia cakap saya. Dia cakap kau nak berubah. Pasal tu kau rasa kau sesat. Pasal tu kau rasa kau lost, dia cakap. So dia cadangan saya untuk buat 3 benda ni. Dan semasa tu memang saya macam disentuh lah oleh arahan dia tu. Dia bukan saja arahan, dia lebih kepada nasihat lah. Ya. So lepas saya keluar pondok tu, masa saya di pondok dan sebelum saya di pondok tu, saya banyak berdoa. Jumpakanlah jodoh. So doa. Jumpalah satu perempuan ni. Satu perempuan ni saya ingatkan jodoh saya lah. Sampai saya bergaduh dengan mak saya pasal perempuan ni. Saya cakap kat dia, apa betul ke kan perempuan ni jodoh? Mak saya tak setuju. So saya cakap kat mak saya, tak apa lah, saya doa dan saya istiharah tengok kalau betul ke tak perempuan ni jodoh saya. Ternyata perempuan tu bukan. Jadi macam, tapi saya dah bergaduh dengan mak saya. So Tuhan, mungkin doa saya tu nak sampai dah, tapi Tuhan nak tengok saya ni sabar ke tak. Jadi bila dapat perempuan yang saya ingatkan jodoh saya tu, saya ingatkan ni hadiah ni daripada Allah ni. Doa saya makbul. Kan dapat perempuan yang betul-betul yang kita tahu kita nak kahwin dah. Betul. So nak kahwin ni satu keputusan yang besar kan. Kita nak tahu kita boleh trust ke perempuan ni, kita nak spend time dengan dia. Lepas tu usia awak pun muda juga. So umur saya muda. Banyak orang cakap saya gila. Masa tu orang cakap betul ke kau nak kahwin ni apa kau pergi layan dululah girlfriend lah apa semua. Saya cakap tak ada. Saya betul-betul saya nak ke arah kebaikan. So masa tu alhamdulillah jumpa dengan perempuan ni. Lepas tu saya bergaduh dengan mak saya. Lepas tu mak saya cakap itulah tak nak dengar lagi cakap ibu kan. Apa ni semua. Lepas tu dalam 2 minggu lepas tu saya kenal dengan isteri saya.
So dekat situ saya ada hubungan dengan isteri saya, bukanlah hubungan apa, Berkawan lah. berkawan, Mengenali betul. antara satu sama lain. Betul. Sebelum saya ke pondok. Jadi sebelum saya ke pondok tu saya tanyalah bakal isteri saya ni lah, cakap kita ni apa kan, apa ni semua kan? Saya tanya apa hubungan kita ni. Dia cakap kita ada hubungan lah. Dia explain macam tu lah. Yelah pasal saya nak pergi ke pondok 8 bulan, macam askar nak pergi perang lah tu. Kan. Nak berjihad. Al-Qasam. Fisabilillah lah kira kan. Pergi belajar agama. Fisabilillah itu ternyata tu. Kau tinggalkan tadi. Penuntut ilmu. Tinggalkan 8 bulan. Saya tinggalkan dia. Tapi saya adalah message dengan dia. Saya ajak dia kahwin pun masa saya kat pondok. Saya ajak dia kahwin. Lepas saya dah istihara apa semua, barulah saya ajak dia kahwin. Kau bercinta selepas kahwin lah? Tak juga, saya dah bercinta dengan dia sedikit lah. Sedikit lah. Cinta tu datang masa kahwin. Betul, Sungguh cinta yang kahwin. okey lah, Alhamdulillah. Dia ada dia punya kebaikan-kebaikan dia juga. Dan saya rasa Alhamdulillah lah, saya rasa memang jodoh saya lah. Pasal memang pinang di belah dua lah. Tapi you tak rasa ke tanggungjawab you tu too early? Saya rasa masa lelaki pada usia 21 tahun kan? betul, tanggungjawab yang sangat besar. Bapak dia banyak duit, apa benda tanggungjawab dia duit banyak. Anak orang kaya. Tapi still Betul, tanggungjawab besar. Apa masalah dia? Rumah boleh beli, kereta boleh beli ni semua anak orang kaya. Tak anak billionaire kahwin, apa masalah dia? Kalau macam aku tungau ni kahwin, memanglah pening. Kahwin muda. Yelah, kita nak tahulah ni. Tu tanya dia apa masalah. Aku tolong jawab kan, tak ada masalah. Ada masalah? Tak ada, dia macam ni lah. Pada saya pandangan saya, kalau mak bapak mampu untuk nak support, banyak je orang anak-anak yang bukan kaya pun kahwin. Dia duduk rumah bapak dia. So saya duduk rumah bapak saya setahun 2 tahun sebelum saya berpindah lah. Pasal yelah, selagi kita boleh take advantage, bukannya saya kena bayar sewa. Patut orang kaya makin kaya. Dia pandai nak take advantage. Kena pandai take advantage. Take advantage dengan niat yang betul. Macam kalau kita ada kenalan, macam contohnya Datuk dekat ST Rosham, mesti saya akan tanya Datuk, adakah apa-apa saya boleh buat dengan ST Rosham? Tapi bukan untuk nak menggunakan Datuk. Ada benefit untuk kerjasama, betul. Tak salah nak take advantage. Dah benda tu ada bilik ekstra. Apa salahnya saya duduk situ? Tak payah keluar duit. Kan senanglah sikit. Poket tak adalah berlubang sangat. Kan? Tapi macam Datuk Nana cakap tadi pasal tanggungjawab tu, memang tanggungjawab yang besar. Tapi Alhamdulillah kepada saya sangat lancar lah Datuk. Memang sangat lancar, and saya rasa memang itu adalah macam takdir saya. Saya sangat tawakal masa tu. So saya melalui perkahwinan tu sangat happy. Pasal saya lepas saya kahwin tu, saya pergi ke UK balik. Saya belajar balik sana. Sambung belajar. Sambung belajar. Saya sambung Bawa belajar. bini lah. Bawa bini lah. Macam orang biasa nak bawa bini pergi belajar kat UK. Ada kau nak duduk mana? Ada je ramai. Nak kena kerja parking lah, nak kena bekerja itulah. Nak hidup sana. Kau tak apa lah. Saya bekerja juga. Saya Ramai cuci je toilet. yang pergi lepas tu Kau tak cuci sampai toilet apa? Saya cuci toilet rumah orang lain. Asal? Dapat 20 pound. Okey lah, poket. Bapak kau tak bagi kau duit? Bapak saya tak bagi saya banyak tu. Sebab dah Bapak kahwin. saya tak manja dengan saya. Sebab dah kahwin. Pandailah bina hidup sendiri. Bapak saya tak manja dengan saya. Dia tak bagi macam selonggok nak ambil ni bapak punya duit. Tak ada macam tu. Best lah kalau macam tu. Ya, banyak orang fikir macam tu. Sebab aku cakap anak bilion goyang kaki ni tak macam tu ke? Pada saya, macam saya cakap tadi, dia semua berdasar kepada didikan. Tengok mak bapak dia. Kalau mak bapak dia Ada anak orang kaya yang pampered begitu. Betul. Macam dia bagi, okey ni duit, kau habiskanlah duit aku ni. Betul. Ada je. Mungkin adoption keluarga dia lebih kepada nak anak-anak dia jadi responsible. Sebab dia nak berdikari. Ya, berdikari. Sebab you are the one yang akan jadi leader dalam legasi tu. So you mesti tahu tanggungjawab you macam mana you nak lead the company. Yelah, janganlah marah. Aku ni kan anak orang tak kaya. Kau kaya, dia nak billionaire. Bapak aku tak ada harta, so aku tanya. Yelah, maknanya Kau ni- adoption kita sama lah. Aku tak faham. Macam kau dengan dia boleh sekali. Aku tak boleh campur kau orang ni. Faham tak? Kau orang kaya. Bukan. Lain. Maksudnya adoption tu tak semua parents yang semua akan parent. pamperkan anak Betul, dia. betul. Ada parents yang dia akan suruh anak dia kerja. Kerja, cari duit, dapat your first income tu Dan macam mana. pengalaman tu dia nak Ya, dia Pengalaman. nak Tapi experience kau tu. kenal dalam circle kau ada tak anak-anak orang kaya ni tergolek? Jahanam. Dia
Tak adalah tergolek lah. Dia ada je yang hala tuju dia tak berapa clear lagi. Clear. Maksudnya diorang macam dia punya career path tu tak clear. Dia banyak bertukar-tukar, study tak habis, apa ni semualah. Tapi saya tak rasa didikan mak bapak je saja yang main peranan kat situ. Kadang-kadang kita sendiri pun penting. Kita kena tahu apa kita nak. So sebenarnya saya sangat untung yang saya ada guru saya tu juga. Kalau saya tak ada guru saya tu, Kita pun mungkin saya pun tak berapa pasti sangat apa hala tuju saya semasa tu. So everybody ada dia punya own journey. Kau tak nak ambil aku jadi abang angkat kau ke, yang banyak harta Bukan kau boleh memang dah kongsi dengan abang aku angkat kan. Boleh kongsi harta kau. Kau memang sekarang dah abang angkat? Nah abang, ni ada duit yang 20 juta abang pakailah. Boleh haram yang angkat-angkat. Haram pula. Angkat-angkat ni haram ambil ni harta daripada ni ah. Ni kau bagi. Oh hibah lah. Hadiah. Tak boleh. Boleh. Tapi kena buat exam dulu. Exam apa? Ada exam pula. Tentang kepala. Kau jangan cerita kat dia. Jadi bahan dia kan. Apa? Apa dia? Kat dia ni. Tak ada, sekejap lagi saya akan tanya. Boleh cerita. So sampai sekarang ibu masih lagi memberi perangsang kepada Ikhlas apa semua. Apa ibu? Ibu saya sekarang tak berapa sihat lah tu. Dia lepas COVID tu dia ada penyakit lah. Tapi sekarang alhamdulillah lah dia stable, cuma dia ada penyakit lah. Seorang ibu yang membesarkan engkau dengan penuh kasih sayang, yang memberikan nasihat pada engkau, tiba-tiba ibu engkau lepas COVID tiba-tiba sakit. So apa perasaan saya? Perasaan penerimaan. You still young. Saya rasa macam sedih tu, saya tak tahu macam mana nak sampaikan. Pasal apa? Saya bergaduh dengan dia. Dulu masa saya kecil saya bergaduh dengan dia. Tapi masa mak saya sakit ni saya yang paling banyak kena baca untuk dia lah. Semua ayat-ayat apa ni semua kan. Pasal masa dia sakit tu, masa COVID, jadi tak ramai orang boleh pergi ke ziarah. Tak boleh tengok lah, tak boleh. Masa tu sakit dia dekat UK. Dia nak pergi tolong makcik saya dengan adik saya masuk belajar. So dia kena COVID masa kat UK. So UK punya SOP ni ketat. Nak masuk, nak ziarah tu kena pakai hazmat suit lah apa semua kan. So baru saya sedar lah Tuhan ni memang adil. Saya punya hubungan dengan mak saya masa saya kecil tu, saya selalu bergaduh dengan dia apa ni semua. Lalas saya yang kena berbakti dengan dia dengan cara yang macam ni lah. So benda tu baru saya faham lah. Mungkin ialah satu musibah, tetapi mengeratkan saya lagi dengan ibu saya. Lebih bonding. Betul, lebih bonding. And also at the same time dia peluang untuk saya untuk berbakti lebih dengan mak saya. So, apa yang selalu bisikan kata-kata dalam hati engkau kepada ibu engkau sekarang? Ini memang nak bagi saya nangis ni. Taklah, aku tanya. Saya tanya sejujurnya. Saya cuma mengharapkan yang dia boleh tengok apa yang saya buat semua ni adalah untuk dia lah. Untuk dia kerana Allah. Kerana apa? Daripada dulu dia selalu cakap kat saya yang saya kena jadi seorang khalifah, seorang yang bantu agama, seorang yang memupukkan agama, bantu ummah apa ni semua. Jadi alhamdulillah bila saya memulakan ikhlas.com ni saya boleh nampak macam mana benda tu boleh membantu masyarakat Islam. Pasal kita ni banyak orang ingatkan kami ni NGO lah, travel agent lah. Kita bukan. Kita adalah satu organisasi dakwah. Kita nak promosikan gaya hidup Muslim Islam tu. Islam tu mudah, Islam tu cantik, Islam tu sempurna. Sebenarnya benda-benda tu yang kita nak promosikan. Kita nak educate. Betul, kita nak educate kepada orang semua. People kat luar sana. Jadi saya rasa kalau mak saya boleh nampak saya sekarang, mungkin dia banggalah kot dengan apa yang saya dah tercapai. Saya cuma harapkan yang mungkin dia sihat sebelum dia pergi. Now your mom masih dekat di Malaysia lah. Di Malaysia. Kita dah bawa dia balik ke Malaysia. Cuma dia masih tak berapa sihat lah. Yalah. Tapi saya mohonlah doa kepada semua orang yang mana yang tahu, yang mengenali mak saya mohon doa lah untuk dia supaya saya dapat bercakap dengan dia lagi. Saya dulu memang saya
akan selalu berkongsi dengan dia apa ni semua lah kan. So benda tu penting lah kepada saya. Bagi sedih betul lah. Yelah, mak kan. Ibu Kan 9 bulan 10 hari kita duduk dalam rahim dia kan. Macam kau cakap tadi, kau bertekak dengan dia. Pada macam aku pun pernah bertekak dengan mak aku selalu lah. Konon-konon kita ni lebih faham pada dia. Betul. Padahal kau duduk dalam perut dia. Betul. Kan? Maknanya apa yang kau jadi hari ni, tak tolak tepilah kau nak billionaire ke apa ke, tapi apa yang jadi pada hidup kita ni sebenarnya berkat doa ibu dan ayah. Betul. Redha kan? Redha, restu. Kadang-kadang orang ingat sebab engkau anak orang kaya kau boleh buat sesuka hati kau. Tak. Sebab apa, semuanya punca daripada atas juga. Betul. Kalau atas tak bagi clearance, ibarat macam itulah. Tak bagi clearance, kau takkan dapat apa yang kau nak. Engkau terror macam mana sekalipun, kau duit engkau penuh satu dunia ni pun, kalau clearance daripada atas, kerana rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena bentuk. Apa yang saya nampak, kita borak dengan Ikhlas tadi, kita cakap pasal anak. Orang banyak fikir, dia senanglah anak bila. Tapi saya tengok journey dia, kena buat kerja, kena betul, kena ni, tak ada nak bagi macam tu kan. Of course ada kelebihan sikit kan, tapi sebenarnya sama je. Kan, sama je. Kalau dia kata anak orang kaya pun dia boleh makan sepinggan je nasi. Mana dia boleh makan lebih? Sebab aku anak billionaire, aku boleh makan satu puyuk nasi. Tak ada. Kan? Tak mampu. Aku anak billionaire sebab aku kena buat kubur aku daripada emas. Tak ada pun. Kau duduk dalam tanah tu diam kan. Semua sama. Semua sama. Jadi apa yang Ikhlas cerita tadi boleh memberikan satu pengajaran, inspirasi bahawa kita sebenarnya semua sama. Bapak dia pun daripada bukan orang kaya sangat, tetapi peluang yang ada. Peluang yang ada sebenarnya engkau grab opportunity tu ataupun tidak, engkau genggam dia ataupun kau genggam dan kau tidak usahakan. Genggam dan usaha satu benda yang berbeza. Betul. Kalau kita usahakan benda tu, baru kita akan capai, kerana firman Allah dalam Al-Quran, mintalah apa saja aku akan bagi, tapi bagaimana kita berusaha dan kita berdoa untuk dapat apa yang kita nak. So apa yang saudara Ikhlas cerita dengan kita tadi tu, daripada rentetan kehidupan bapak dia, macam mana bapak dia usaha, ada kesukaran-kesukaran yang tertentu, tetapi berkahnya datang apabila kita banyak bergaul dengan orang-orang yang mempunyai ilmu agama yang tinggi. Mereka-mereka yang kita panggil orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang-orang ni berbeza daripada kita. Kita adalah golongan-golongan marhain. Orang-orang yang ada ilmu-ilmu agama yang tinggi ni, yang dekat dengan Allah, mereka adalah orang beriman yang kelebihannya orang tak perasan ialah doa mereka. Betul. Doa mereka ni dia lebih lancar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni kadang-kadang cakap mulut jahat. Betul. Kan? Itu jahat, ini jahat. Kadang-kadang memang kita boleh doa sendiri, tapi doa kita tu dimakbul atau tidak. Kerana orang yang beriman ni dia menjaga akhlak dia sesempurna yang mungkin. Orang yang menjaga akhlak sesempurna yang mungkin, doa dia insya-Allah sampai kepada Allah. Sebab tu yang saya nampak tadi kepada korang yang menonton ini, korang kena banyak dekatkan diri kau dengan orang-orang yang begitu. Betul. Kalau kau tak dapat jumpa orang begitu, masjid ada. Itu adalah rumah Allah. Ustaz-ustaz ada. Kalau kita dekatkan diri kita, barulah kita akan mendapat something. Apa yang Ikhlas cerita tu, perbezaan yang berlaku dalam kehidupan kita tu. Jadi di perbezaan tu baru kita nampak, this is the right way yang kita kena pergi. Betul. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Betul tak? Guru tu penting. Guru penting kan. Kalau tak ada guru macam mana kita nak ni? Sebenarnya apa saja yang kita buat, memang guru kita di rumah adalah parents. Itu adalah because first step begins from the home. Langkah pertama kita bermula dari rumah. So itu adalah guru kita. Betul. Dunia akhirat tu guru kita, ibu bapa kita kan. So bila kita keluar, kita pergi cari ilmu, guru kita kat sekolah pula. So, kau bercakap pasal aku ni? Tak, we talking to aku guru lah. Guru guru. Aku cikgu sunan. Gaya je macam gangster, tapi guru. Sebenarnya guru. So Okeylah. So saya rasa penceritaan Ikhlas tadi sedikit sebanyak orang kata dapat memberi inspirasi kepada kat luar sana. Dan janganlah judge anak orang billionaire ni sebenarnya goyang kaki. It depends on you sendiri, macam mana you nak gayakan kehidupan you tu. Tapi tadi mula-mula dia datang, tajuk kita anak billionaire goyang kaki tu, digoyang kaki kan. Nervous kata dia. Kau cakap dengan bapak kau, bagi aku sebiji kapal terbang. Tak boleh. Kata kawan, kau anggap aku macam abang, bagi lah sebiji kapal terbang. Kita sembang nanti lah. Kita sembang kemudian. Tapi sedikit tambahan yang saya nak kongsikan lah. Saya rasa tak kisahlah Muslim or non-Muslim, didikan tu penting. Betul. Guru pun penting, dan diri kita juga penting. Guru tu mungkin titik-titik yang mana pengaruh tu akan datang untuk kita nak jumpa hala tuju kita tu.
So macam Datuk cakap ada ke kawan-kawan saya yang agak lost apa ni semua? Ada je. Tapi macam mana dia nak cari jalan dia tu? Kita kena kudrat tu kena kuat sikit kan, jati diri tu kena kuat sikit. Kalau boleh kita berserah pada Allah. Betul. Kita kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu lebih bagus daripada kita bergantung dengan manusia. Of course manusia kita punya connection lebih marketing. Tetapi kebergantungan kita akhirnya atas datang pada atas. Betul. Jadi mana kalau kita rasa macam orang ni kalau aku tak baik dengan orang ni aku tak dapat. Tak. Betul. Dia atas juga kan. Betul. Atas juga kan. Mana datangnya handsome aku kalau aku tak mohon kepada Allah. Akses senang tu. Thank you Ikhlas. Thank you. Terima kasih banyak Terima kasih Datuk Syam. Semoga memberi inspirasi untuk korang semua. InsyaAllah jumpa lagi dalam episod yang akan datang yang akan beri inspirasi lebih pada korang. banyak lagi inspirasi ataupun kebaikan yang boleh kita sharing dalam Hitam Putih setiap hari Ahad 9 malam di YouTube channel Usanita dan juga Suhan Channel. Bye. Assalamualaikum. Bye.